Ada ni tak untuk Nest Bio sesuai untuk apa? Oh, cadangan. Nest Bio. Nest Bio ni sebenarnya kalau saya tengok pelancaran dia, itu the best lah. Lebih baik daripada Shiruto lagi. Nest Bio sebenarnya. Pasal apa saya cakap macam tu? Kerana sebab Nest Bio ni tempat yang orang lain tak ada tau. Kalau macam Immunity ni produk lain pun ada yang blending kan, tapi Nest Bio tak ada kan. Yang mana dia buat kombinasi antara prebiotik, probiotik dan postbiotik. Kalau tak ada roh, itu yang terbaik lah. Maknanya kalau you miss Nest Bio ni, sayang sekali. Maknanya you tak promote Nest Bio, sayang lah. Maknanya you tak faham tentang kesihatan. Macam mana nak bagi tahu dekat orang yang dia kena ambil Nest Bio? Dia sesuai dengan kehidupan kita lah. Okey, saya nak tahu kepentingan Nest Bio ni. Kita punya sel lah, sel kehidupan kita, sel kita ni berapa jumlah dia? 30 trilion. 30 trilion sel daripada kepala sampai ke kaki. Kalau kita kira satu-satulah, sel tu lebih kurang 30 trilion. Okey. Lepas tu yang itu sel lah kan. Nak bagi tahu ni probiotik yang ada, maknanya bakteria yang normal dalam tubuh kita lebih banyak daripada sel. Dia lebih kurang antara 38 hingga 40 trilion. Lebih banyak daripada sel kita. Itu nak menunjukkan bahawa probiotik ni cukup penting dalam kehidupan manusia. Itu sebab dia ni jumlah dia lebih banyak daripada sel. Dia nak kira apa sel yang paling penting sekali? Sel jantung. Dan sel dalam organ jantung, sel dalam organ otak. Dia campur semua tu, kira 40 trilion lah. 30 trilion. Dan probiotik ni lagi banyak daripada tu. Itu nak tunjuk penting sangat ada probiotik ni. Kalau tak ada probiotik, itu sebabnya orang ada bermacam-macam masalah hari ni. Ada masalah eczema lah, psoriasis lah, depression lah, period lah, tak teratur lah, kemudian susah dapat anak lah. Semua tu memberi gambaran bahawa probiotik dia tak ada, ataupun dia probiotik dia teramat sedikit. Susah dapat anak lah, semua tu gambaran bahawa habis. Sebab apa? Sebab sebenarnya akibat daripada makan juga lah. Makanan-makanan yang macam ni dia memusnahkan probiotik. Betul. Dia musnah habis. Dia tak boleh. Sebab dia kan probiotik ni benda hidup. Jadi benda hidup dia ada makanan dia. Jadi pagi-pagi kau bagi makanan yang dia tak suka lah. Bukan setakat tak suka tak, boleh merosak. Apa dia merosakkan? Antibiotik boleh mematikan. Antibiotik, sel kanser, apa tu ubat kanser, ubat-ubat lain, ubat tahan sakit apa, semua tu memusnahkan probiotik. Jadi kita tengok, pasal apa kahwin berpuluh-puluh tahun tak dapat anak rupanya di situ. Pasal apa dia ni depression ke apa. Jadi banyak benda-benda tu nampak je simple, yang dalam probiotik tu dah habis dah hancur dah. Kalau macam tu bila sesuai makan Nest Bio ni sebenarnya, Prof? Sebab ada orang kata sebelum makan. Pagi, sebelum breakfast ke? sebelum makan. Sebelum breakfast. Pasal apa sebelum breakfast? Panjang cerita lah, okey ya. Bila you tidur malam, itu sebab nak kata last minute ke-7 tu, semua dia berkaitan. Bila you makan last kali ke-7 malam, jadi dia 4 jam mesti tak ada makanan, barulah hati tu boleh buat kerja. Pukul 11 ni hati mula kerja tau. Kerja apa dia? Dia buat detox, keluarkan bahan toksin daripada badan yang kita makan tadi lah. So dia proses-proses keluarkan mulai, dan dia perlu masa 4 jam daripada pukul 11 malam hingga pukul 3 pagi. Keluar je toksin keluar. Dia keluar kat mana? Kat usus lah keluar. Dia keluar kat usus.
keluar khusus lah, dia keluar dia daripada putih empedu kan, putih empedu dia keluarkan daripada semua tu, daripada hati tu keluarkan masuk pada usus, masuk usus tu dia clear kan. Kita patutnya pagi tu buang habis clear, semua toksin dah keluar tu, bangun pagi minum air usus dah clear. Jadi bila usus dah clear, cuma tunggu penyerapan je lah untuk bagi makanan pada probiotik tu. So bagi ni lah, inilah makanan dia. Kalau you tak ada ni, kalau you nak bagi lagi cepat, bagi next bio tu bagi pagi. So dia dah ada makanan dia. Dia jadi probiotik you akan bertambah. Dia lah kontrol semua sekali. Happy mood lah. Jadi itu sebabnya. So you bagi, lepas you masih bagi makan ni pula lah. So you ada yang tadi dia dah kenyang dah. Ini suplemen lah dia. Dia dah ada dah. Makanan dia dah ada. So cukup lah. Mana cukup. Mana you jangan panggil musnahkan environment dia tu sebelah pagi tu dengan benda-benda macam ni. Dia salah musnahkan. Itu sebabnya kena makan pagi. Pagi itulah makanan untuk probiotik. Jadi sebab apa kita nak jaga Next Bio ni bukan setakat dia makanan untuk probiotik, dia bagi probiotik tambahan pula. Katakanlah you sikit katakanlah you ada 20 trilion aja, sepatutnya 30 kan, you ada shot 10 lagi, ambil Next Bio dia tambah lagi daripada 20 jadi 35 trilion probiotik dah ada kan, cepatlah ada. Kalau nak mengharapkan ni tak cukup lah kan? Itu sebabnya nak makan pagi kan. Maka sebelum you makan apa-apa lagi, itulah yang terbaik. Sebabnya dia punya probiotik yang dah ada tu tunggu je nak makan. Jadi kalau kita makan makanan lain dulu dah habis dah. Bahkan kadang-kadang makanan tu pun musnahkan kan. Kita tak nak. Baik. Itulah sebab